Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syafira binti Abdul Talib dari kelas 6 USM. Saya berumur 12 tahun dan saya bersekolah di SK Tanjung Rupa Kuantan. Hobi saya ialah membaca, terutama buku yang berkaitan dengan sejarah dan kebudayaan. Saya percaya bahawa dengan membaca, kita dapat menambah ilmu pengetahuan dan memahami satu perkara dengan lebih mendalam. Kerana ilmu itu pelita hidup. Oleh itu, saya ingin berkongsi ulasan mengenai sebuah buku yang sangat menarik perhatian saya. Tajuk buku itu ialah Hari Kebangsaan dan Maido Rasul. Buku ini ditulis oleh Azmi Ahmad dan Rosani Rifin. Penerbitnya ialah Delima Ilmu Enterprise dan ia telah diterbitkan pada tahun 2010 dalam cetakan pertamanya. Buku ini sangat sesuai untuk bacaan pelajar sekolah rendah dan menengah kerana ia mengandungi pelbagai maklumat penting tentang sejarah serta perayaan utama di Malaysia. Buku ini memberikan penerangan mendalam tentang Hari Kebangsaan dan Maido Rasul. Selain itu, ia turut membincangkan tentang Hari Kemerdekaan, Hari Raya Aidilfitri dan perayaan lain yang diraihkan oleh masyarakat Malaysia. Penulis telah menyusun fakta-fakta dalam bentuk yang menarik dan mudah difahami. Lebih menarik lagi, buku ini dihiasi dengan gambar-gambar berwarna-warni yang membantu pembaca memahami maklumat dengan lebih jelas dan menyeronokkan. Malaysia dikenali sebagai sebuah negara yang berbilang kaum dan agama. Walaupun terdapat pelbagai perayaan yang berasaskan agama atau budaya suatu kaum, rakyat Malaysia tetap bersatu padu dalam menghormati dan meraihkan perayaan bersama-sama. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Itulah prinsip yang diterapkan dalam masyarakat Malaysia. Konsep satu Malaysia yang menekankan nilai perpaduan dalam kepelbagaian sangat jelas tergambar dalam buku ini. Salah satu bab di dalam buku ini menceritakan tentang suasana sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Setiap tahun, ribuan rakyat Malaysia berkumpul untuk menyaksikan perarakan kemerdekaan yang penuh berwarna-warni. Bendera Malaysia, jalur gemilang, berkibar megah di udara dan lagu kebangsaan negaraku berkumandang dengan penuh semangat. Suasana ini benar-benar mencerminkan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia seperti aur dengan tebing. Rakyat dan pemimpin bekerjasama untuk memastikan negara terus maju dan sejahtera. Selain itu, buku ini turut menjelaskan tentang peranan yang penting yang di-Pertuan Agong dan Perdana Menteri Malaysia dalam menghadiri majlis sambutan Hari Kebangsaan. Mereka akan memberikan ucapan serta menyampaikan mesej patriotisme kepada rakyat. Bulan Ogos juga dikenali sebagai bulan kemerdekaan. Oleh itu, sepanjang bulan ini rakyat Malaysia digalakkan untuk menunjuk semangat patriotisme dengan mengibarkan jalur gemilang di rumah, bangunan dan kenderaan masing-masing. Fakta menarik yang saya pelajari daripada buku ini ialah sejarah nama bendera Malaysia. Tun Datuk Mahathir Mohamad yang merupakan Perdana Menteri Malaysia ketika itu telah mengisytiharkan nama jalur gemilang pada tahun 31 Ogos 1997 sempena sambutan kemerdekaan yang ke-40. Kesimpulannya, buku ini bukan sahaja memberikan ilmu pengetahuan dan tentang sejarah dan budaya Malaysia, tetapi juga mengajarkan kita tentang nilai patriotisme, perpaduan dan keharmonian. Dalam kalangan rakyat, tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia perlulah mengetahui sejarah negara supaya kita lebih menghargainya. Buku ini sangat sesuai dibaca oleh sesiapa sahaja yang ingin memahami dengan lebih lanjut mengenai perayaan kebangsaan dan sejarah Malaysia. Saya amat mengesyorkan buku ini kepada rakan-rakan kerana ia memberikan banyak manfaat dan ilmu yang berguna
Dengan membaca buku ini, kita akan lebih menghargai perjuangan tokoh-tokoh terdahulu dalam membebaskan Malaysia daripada penjajah serta memahami kepentingan mengekalkan keharmonian antara kaum. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Itulah. Jadi, mari kita terus berusaha untuk menjadi rakyat yang berilmu dan bertanggungjawab terhadap negara. Sekian sahaja ulasan saya mengenai sebuah buku ini. Saya harap rakan-rakan saya juga akan membaca buku ini dan mendapat manfaat daripadanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.